Ada event birthday makan retro. So cik pada pakai macam turban ala-ala nak bagi apa, betul turban ala-ala bentuk pussycat lah. So macam ni nak dapatkan style turban pussycat, gunakan scarf 4 segi biasa. Okay, lepas tu just lipat silang lah, lipat 3 macam ni. Okay, lepas dah lipat, tak kisahlah korang rasa korang nak panjangkan dia, boleh labuhkan lagi. Kalau nak pendekkan, itu kesesuaian macam-macam lah. Kalau macam ni, kita just lipat dia silang macam ni. Okay, lepas tu ambil yang bahagian yang bahagian ni, yang bahagian panjang ni kan, yang selalu kita letak dekat kepala ni, tapi kita letak dekat belakang macam ni. Okay, macam ni. Okay, lepas tu samakan bahagian bawah tu, letak dekat belakang, tutup kita punya scarf anak tudung tu kan. Okay, ambil yang ujung ni, yang ni biarkan, yang depan ni yang depan ni biarkan. Okay, ambil kedua-dua ni, rapikan ke tepi. Okay, ke tepi sini pun sama, rapikan. Lepas tu okay, silangkan kecil. Okay, so dia akan jadi macam ni lah kan. Lepas tu ni tarik-tarik, kemaskan kan, macam kan. Okay. So ambil yang ni, gulung daripada atas, gulung je. Lepas tu kemaskan dekat bahagian ni. Ni ada macam tu kan, masukkan dekat sini. So dia jadi macam ni lah. Okay. Ambil yang belah sini pula. Ni saya juga gulungkan. Semua pula apa pagi ni. Okay, kemaskan pula belah sini kan, masukkan je kat sini. Okay, sudah jadi ala-ala. Tada! Ala-ala telinga kucing tu kan. Telinga kucing. Kalau tu berbusikat. Kita berbusikat pun boleh lah. Okay, kemaskan lah dekat tepi-tepi tu kan. Okay, so yang balance ni ikutlah, nak buat remos ke apa ke. So kita just gulung ataupun aku salah kat sini. Okay, lepas tu pusingkan je, selit je. Tada! Itu macam kalau nak rasa nak tambah-tambah aksesori ke kan, ambil lah yang comel-comel ke apa ke, tak kisahlah apa benda pun. So boleh lah, kata nak retro. Okay, yang ni tambah, kita letak lah comel ni. Gitu. Okay, lepas tu dah settle tu, tak cukup lagi. Okay, kata retro kan, dah tu nak tambah-tambah. Okay, untuk turban dia siap, tapi kalau rasa nak start retro sikit tu, ambil lah aksesori lain. Contohnya spek mata ke. Tada! Tunggu sekejap, wahai kasih,
kerana hujan masih ringan. Okay, dah.